Kita nak tahu kawan kita tenang di alam barzah. Antara kita dengan orang yang sudah mati ada dinding, tak boleh tahu. Nas menyatakan orang yang kafir tidak ada lagi ketenangan setelah mati, kerana mereka akan diazab pagi dan petang. Sebab tu haram kita sebut rest in peace. Nampak? Berehatlah kamu di kubur dalam keadaan aman damai. Tak ada kataan ini tanaku berlawan dengan Quran. Quran kata dia diazab, mu kata tenang kok mana? Mu ke betul Quran betul? Faham? Jangan kata. Nah, jadi kalau anak beranak tu kafir, boleh tahu dah tidak ada ketenangan. Kemudian kalau dia orang soleh, maka harap-harap itu dia mendapat ketenangan sebagaimana yang datang dalam nas. Kerana apa? Dalam kitab-kitab sahih, orang-orang beriman diluaskan kuburnya, dan bagi mereka itu Raudhatul Jannah, kebun syurga. Adapun orang-orang fasik, kita sangka baik, Allah mengampunkan mereka.